Uh, ini ialah dipanggil slumming dalam lagu Ghazal. Ghazal kalau introduction, tempo yang laju ataupun cartu karewa ataupun taltin, kanatum dan sebagainya. Jadi tempo tu agak laju. Bila laju kita akan berperanan sebagai slumming. Slumming yang dimainkan dalam lagu Ghazal ni, kita tak boleh slumming tu ada cara. Kalau tempo tu taltin ataupun kanatum, dia dah lain. Dia dah akan berubah ikut kesesuaian lah slumming. Dia tak boleh kita sebarang-sebarang begitu lah. Begitu itu peranan gitar dalam Ghazal untuk introduction lagu Seri Sedeli. Manakala kalau kita bermainkan secara plucking, kita meting tu mengikut lagu. Jadi yang ini amat penting. Sebab Ghazal kalau dalam verse atau dalam perenggan pantun yang dimainkan, Ghazal dah tidak akan slumming. Tapi kalau kita untuk memahirkan diri, kita kena belajar plucking. Macam mana cara nak plucking dia? Bila peti masuk, da. Ya, dia ada. Seri sedeli harus menjelas. Ini touching. Yang dimainkan dia akan menjadi begini. Dia menurut dalam scale yang dia pergi seri sedeli. Macam mana seri, kenapa gitar tu pergi ke lain? Tidak, dia dalam scale. Seri sedeli. Geji seri sedeli. Dia beri B flat, Seri Sedeli. Jadi peranan kita Seri Sedeli. Betul Sedeli. Jadi dia begitu. Jadi cara memainkan gitar, plucking begitu. Harus nyesal Seri Sedeli. Ada counter melody. Bila part sampai solo part kepada gitar, dia akan solo. Solo di antara solo daripada chord ataupun melodi plucking. Dia akan solo. Da. Templang, templang. Begitu. Ini peranan gitar untuk memainkan melodi yang sebenarnya dalam muzik Ghazal. Lagu Seri Sedeli, bila kita main gitar, apabila kita memainkan gitar secara slumming, dia slumming, kita kena slumming dalam G minor. Kalau slumming, kita slumming lah. Da. Sebab dia perlu ada keceriaan kat situ
Selaming tu tak boleh macam kita. Kena ada keceriaan. Pasal tempo tu karewa. Tempo karewa ni melambangkan keceriaan. Jadi dia kena betul dia ceria. Jadi ceria, meriah. Bila meriah, selaming tu kena meriah lah. Maksudnya meriah. Ini cara selaming. Bila sampai habis saja car, dah habis tempo car, peti akan memainkan melodi. Bila memainkan melodi, dah tentulah gitar akan plucking. Bila dia plucking, dia akan tunggu dekat mana? B flat. Sebab kita kena tahu lagu. Kalau kita tak faham lagu, kita tak boleh ni. Kita pasal lagu dia. Seri sedili. Bila kita, jadi peti gitar tak boleh berlaga melodi dengan peti harmonium. Dia kena tunggu. Bila permulaan lagu lah, maksudnya permulaan. Da 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 da. Yang ini ialah trademark. Memang ada Ghazal kena ini ada. Dia ada ini. Sebab tu saya katakan tadi perlunya ada ini. Kenapa? Dalam Ghazal memang ada ini, ya. Memang ada. Sampai dekat F. Seri sedili harusnya keras. Seri sedili. Kita kalau nak solo part itu kita boleh ambil daripada chord. Ikut kemahiran masing-masing yang main gitar. Yang cukup dia boleh faham chord dan dia boleh memainkan melodi. Secara umum, secara senang ya, saya tunjukkan secara perlahan melodi. Boleh secara perlahan melodi dia. Untuk kefahaman kita, yang kat sini lah dia macam di tali A sini, dia macam pengganti diri. Maksud saya pengganti diri tadi, kita tidak memetik tali A di sini. Saya tak petik pun, cuma saya. Tapi saya petik yang dia punya tali besar. Okey, bila bila C, habis itu. Saya tekan A, tapi saya tak penting A, cuma begitulah maksudnya cara main plucking dalam lagu Ghazal.